Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita dekat JT Pulau Aman sama kita. Hari ni ramai ramai gila. Masuk lagi. Tadi kita dah loading barang bawah. Sekarang jalan kaki. Hari ni kita bawa 3. Kita komplot dengan 3 orang. Tengok hari ni apa hasil. Right. Mantap. Dah kita punya komplot fighter kita. Adik-beradik. Hai. Kita bawa adik-beradik mai kali ni. Kali ni kita tak bawa kolam budak. Kita pakai tong ni buah nak ikan. Barang-barang kita PC teleskopik. Tiang sebelah ni tak ada orang. Tiang yang aku duduk ni 15 apa ni? Ha? Kita duduk 15 apa? 155. Jadi kita tengok apa kita dapat hari ni. Leader buat sedepar. Kita nak ambil pun macam tak cukup berat lah. Aku pakai 15. Kau ada ikat tali tak betul ni. Dia tak mau keluar kalau tali. Ringan sangat ah. Aku punya ringan tak sesuai dengan setup ni pula. Wah, gua 10 lah. Ada tadi. Talang. Weh, stop. So tak pasang lagi. Tak pasang lagi. Udah 2 ekor. Geluak ang.
Wah, aku lambung ah. Oh, lucu sekok. 2 ekor ni. Lambat lah, lepas dah tekuk. Tak apalah, Alhamdulillah lah. Lupa nak pesan sup dulu. Tu nak insang dah terkeluar. Insang terkeluar dah tekuk ni. Aduh, Alhamdulillah. Talang yang pertama. Lepak luar tu. Aku dah abad nak talang lipat luar. Tu. Rezeki dah. Pas ekor. Dia bagi syarat-syarat. Syarat lesen tu. Selagi ku di sisi tak usah ku hati. Oi, balapot, balapot. Oi, balapot. Terlepas ekor ni mesti ada lagi tau. Tadi sangkut dah. Tu lucut. Kita ligan balik. Jangan cakap mesti ada mana ni. Tak lagi sangkut lah ni siapa-siapa ni. Aku tengok anak ikan ni lari tu. Dah 4-5 ekor. Oh, kena dah. Tu dah, talang lambung. Gila tak relax. Tu kena dah member. Banyak talang ni. Gila, lambung tadi dia lucut dah tu. Weh, awak berbuih tu. Tu. Oh, berbuih. Ni. Oh, sedih berjalan tu. Boh, talang lang tu tu. Tu aku sobol apa dah buah ayak lang tu. Talang bola ayak lu dia mati baru bola baru fresh tu. Tak sangkut, dia makan dah. Oh, kena oi. Tu dia. Ni, tepi ni bodoh oi. Oh, Allah lucut. Jangan bagi sampai bawah. Hah? Silang oh. Dia ada silang. Oh, beratus je tu. Yang mana tak ada ni?
Tak. Pergi depan. Tadi. Boleh. Tu dah GT. Alhamdulillah. Tu dia makan udang. Rezeki hang GT makan udang Dia tak makan. Selalu payah udang. Aku baru suruh potong tali. Tak hampat. Tak takut masuk ke tiang. Tak, kalau jelas tiang kena tolak rod pergi depan. Oh, dah hampat tangan ni. Tadi cakap. Boleh. GT bos. Alhamdulillah hari ni balik tak kosong lah. Bos tak kosong bos GT bos. Woo, saya tapak tangan. Sedap makan. Padu bos. GT bos. Ya mah takut GT mah. Ui, apa dah berat ni? Berat semacam lah. Berat ni. Udah. Allah. Apa dia? Loh, ih. Main mana datang ni? Patrick Star. Berat apa yang datang ni? Ni macam mana nak buang? Tak boleh bergaul dia tak. Ambil air lah. Ambil air lah. Ya, tu ambil aku punya hak banyak. Dah. Dah baru ah. Kita. Ui, sah ya. Dia ni duk borong kereta pula. Aduh. Go.
Oh, tak lekat. Alright. Hasil. Ini apa punya kerja aku tak tahu. Dia borong ketang semua. Dalam apa ekor? Ini ekor. Ketang ekor-ekor. Gila-gila punya, gila-gila. Sekarang dah 5.30. Masih lagi berjuang para-para handal. Okay guys, sampai sini saja video kali ni. Aku dapat talang seekor lah. Tak banyak, tapi orang kata boleh lah buat rasa-rasa. Jadi di view kita pada petang ni, tenang ke, tenang. Ini adalah healing yang sebenar, bro, healing yang sebenar. Jadi tu je. Thank you guys. Jangan lupa don't forget to subscribe, like and share. Okay,